Di tengah-tengah lautan Pasifik yang luas, terdapat satu pulau terpencil yang dipenuhi ratusan batu raksasa. Hari ini kita akan ke sebuah pulau terpencil milik Chile, lebih kurang 3,000 kilometer dari Tanah Besar. Sebuah pulau kecil tapi menyimpan rahsia yang besar. Easter Island atau nama asalnya Rapa Nui, di sinilah berdirinya lebih 900 patung batu gergasi yang dipanggil Moai. Moai dibina lebih 700 tahun lalu oleh masyarakat Rapa Nui. Setiap satu diukir daripada batu gunung berapi. Ada yang setinggi lebih 10 meter dan beratnya mencecah 80 tan. Tapi buat saintis heran, bagaimana patung sebesar itu dipindahkan tanpa teknologi moden. Kajian daripada National Geographic dan Smithsonian Institute mendapati orang Rapa Nui menggunakan tali dan kayu gelung dan mereka menghayunkan patung itu ke hadapan sedikit demi sedikit, seolah-olah patung itu berjalan sendiri. Itulah sebab kenapa penduduk tempatan dulu percaya bahawa patung-patung ini sebenarnya hidup dan boleh berjalan dari gunung ke pantai. Setiap moai bukan sekadar ukiran batu, ia melambangkan roh nenek moyang yang dipercayai memberi perlindungan dan kekuatan kepada penduduk pulau. Patung-patung ini semuanya menghadap ke arah kampung, bukan ke laut, seolah-olah mereka sedang menjaga keturunan mereka sendiri. Hari ini, Easter Island menjadi tapak warisan dunia UNESCO dan yang mengejutkan, kajian terbaru menunjukkan bahawa Moai sebenarnya mempunyai badan penuh di bawah tanah. Tertimbus selama beratus tahun akibat hakisan dan debu gunung berapi. Jadi, patung-patung yang dulu dianggap hanya kepala, rupa-rupanya berdiri tegak tau, lengkap dari kepala hingga pinggang. So, itu saja cerita Nisa hari ini. Harap korang enjoy cerita pasal Moai. Kalau korang suka, korang boleh subscribe dan juga follow Nisa dekat TikTok. Okay, itu saja. Bye.